Fasa yang ketiga adalah selepas dia beramal. Maknanya selepas dia buat sesuatu, tengok, jangan ungkit-ungkit, jangan menyebut-nyebut, jangan membangga-bangga diri. Kena jaga. Ikhlas ni ada 4 jenis. Ikhlas ada 4 jenis. Ya, 4 jenis ikhlas. Ikhlas yang pertama, orang yang beramal ikhlas lalu dia memperolehi pelbagai manfaat di sebalik amal itu sehingga akhirnya menjadikan dia bertambah ikhlas. Dia buat sesuatu ikhlas, tapi bila dia dapat sesuatu dia lagi ikhlas. Contoh, dia berkahwin, dia buat macam-macam untuk keluarga dia. Dia cari duit, dia carikan duit untuk pembelanjaan anak dia. Kemudian anak dia berjaya, alhamdulillah, dia lagi kan, dia nak cari lagi dengan rezeki yang halal nak bagi makan anak bini dia. Dan dia teringat ustaz mengajar dekat masjid beritahu, sesungguhnya Nabi berpesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dia jaga mana tu? Dia jaga. Alhamdulillah, rezeki ini walaupun sedikit, yang penting berkat. Orang itu dia agama sabut tapi tak faham apa maksud keberkatan, apa maksud barakah. Dia pun cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim. Kan? Barakah ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang dan berkembang. Dia bukan kebaikan sekali itu, dia berkait pula. Contoh bagi anak, alhamdulillah anak dapat masuk tahfiz. Contoh, dapat masuk tahfiz tak sampai 3 bulan dah hafal betul juzuk, berkembang. Kemudian dilantik pula jadi ketua untuk jadi nakib untuk didik pula anak-anak buah bawah dia, berkembang lagi. Dapat pula balik kampung jadi imam untuk tarawih dekat kampung mak dia. Contoh, berkembang. Lepas itu dipilih pula pelajar terbaik, berkembang. Daripada situ daripada sikit je berkembang. Itu barakah. Bila dia dapat tu ikhlas, maknanya dia memperoleh sesuatu menambahkan lagi keikhlasan hati. Dia kerja cari duit untuk isteri dia, alhamdulillah. Dia dapat besarkan rumah, tak menjadikan dia bangga, tapi dia rasa alhamdulillah, buat rumah ni yang paling penting aku dapat buat satu sudut solat dalam rumahku. Contoh, dia renovate, dia tak terlupa buat ruang solat. Itu kita kadang-kadang silap di rumah. Kita renovate rumah suai besar-besar, besarkan dapur kadang-kadang. Tak salah besarkan dapur, tapi besarkan dapur pun masak entah berapa kali ya. Tak salah besarkan ruang tamu, bukannya ramai hari-hari duduk ke rumah tu. Tetapi satu benda yang kita lupa, nak siapkan ruang solat dalam rumah kita jadi second class. Solat ni jadi second class. Orang datang ke rumah kita nak tumpang solat, boleh tak? Boleh situ, boleh pandai-pandai lah, kiblat sini, second class. Tapi tanya, nak tumpang solat boleh dekat belakang ada bilik solat satu, semua tolakuk sejadah semua ada dalam tu, silakan lah. Dia masuk selesa, ada ruang ambil wudu. Kemudian ada pula Quran, ada kitab-kitab agama dalam tu. Bayangkan kita di rumah kita, kalau malam kita niat nak salat malam, kita bangun melangkah berjalan kaki daripada bilik kita nak menuju ke bilik salat pun kira pahala. Cuba fikir. Ini cuba tengok desain rumah hari ni. Dia siap buat tu belok-belok dia punya dinding tu dia siap kelok. Ni tempat letak lemari. Dia dah buat tu. Cuba tuan-tuan perhati. Ni tempat letak katil. Ini kepala katil sini. Sudah semayang 8 jamban semayang. Betul tak? Buat ada seorang masuk terberak dalam tu, tengah semayang terbangun. Level kita letak standard kita beribadah dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Itu bukan secara apa orang. Maknanya kadang-kadang mungkin kemampuan kita belum sampai, tapi paling tidak ada niat. Besok aku ada duit, besok dapat duit dan PSP, aku dapat duit terpijak, besok duit pencen, besok tu aku ingat aku nak buat sikit lah bilik untuk salat. Dan bilik salat tu kita meninggal dunia, itu dalam kubur, anak-anak kita ganti pula manfaatkan bilik itu untuk ibadah, kita dapat pahala mengalir. Itu maksud dia. Itu sebab nampak tabung tu kan, masuk kan banyak-banyak, mengalir. Bertambik tabung tu. Jangan bertak roti saja letak kat pintu masuk. Ada orang dua pintu ada, nampak? Kiri kanan. Macam bercakap tabung. Berapa tahun dah duduk sini.
Alhamdulillah Ustaz, dah 20 tahun sampai tak sumbangan 2,000 dalam tabung. Mana tak sampai pun. Mana nak sampai? Setiap kali sumbangan mempertahankan keserembitan. Manyang RM1, awal bulan RM1, tengah bulan RM1, ujung bulan dapat gaji pun RM1, dapat bonus RM1. Tak berubah. Cuba kita upgrade. Okey, tu pertama. Kalau ambil lah habis. Jenis yang kedua, orang yang pada awalnya tidak ikhlas dalam beramal. Mula-mula tak ikhlas, tetapi semasa dia dah beramal, datang ikhlas tu. Contoh, nak datang gotong royong. Aduh, penat nak gotong royong. Tapi bila dia sampai, dia tengok orang tua-tua. Biasalah gotong royong orang tua ramai datang. Belia tak ramai tau, yang ramai beliau. Yang beliau yang mengemas. Jadi bila tengok, ya Allah, pakcik-pakcik itu tu ni rajin kemaskan masjid aku ni, Allah. Datang ikhlas dia kemudian. Tu kategori yang kedua. Jenis yang ketiga, orang yang pada awalnya ikhlas. Awal tak ikhlas dah, tetapi bila dia beribadah, dia buat sesuatu, tiba-tiba dia tak ikhlas. Dulu ikhlas, kahwin dengan perempuan tu, nak jadikan isteri dia, tapi lepas kahwin, dia mula tengok bini dah tak lawa. Dia mula tengok bini tu bising, memakak dia. Orang perempuan bising ni normal. Hobi orang perempuan di rumah adalah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi biar dia ceramah. Kalau dia ceramah tu mana dia sihat tu. Daripada dia diam, lagi gitu haro jangan main-main, kita balik dia diam. Kau makan dah. Masak dah. Biar dia pun. Mana lagi haro kita tu. Biar dia bising nama ni mana? Orang risau tau abang. Tak buat apa dah. Nampak. Dia bising biasa. Jadi biar dia bising. Jadi kita tahu sebab apa dia marah. Senang daripada dia lagi susah hati. Mula-mula ikhlas, tapi mulalah ni lah bini aku. Tu yang banyak perceraian jadi macam tu. Mula cari salah bini dia. Bini aku dah tak lawa. Bini aku dah gemuk. Tak pandai jaga kesihatan. Bantai aku je. Semua tak betul. Ini tak elok, itu tak elok. Fed up lah. Nampak ayat dia. Relax. Cuba tahan. Nak kahwin ni, petua nak bahagia dalam rumah tangga adalah dia mesti boleh tidur dalam stadium. Siapa yang nak kahwin, suruh dia belajar tidur dalam stadium. Orang tu kalau suruh gol, dia boleh tidur. Okay. Kalau setakat bising kat stadium, dia boleh tidur. Ni kan pula bini bising. Tak ada. Orang lelaki kena belajar telinga tu relax. Besok. Itu besok. Biarkan dia bising. Syukurlah kan. Dan yang keempat, orang yang pada awalnya tidak ikhlas semasa dan selepas beramal, tapi makin bila dia dapat pujian, contoh dia semayang, tiba-tiba dia nak semayang lah. Orang semayang aku semayang. Lepas tu orang puji dia pula. Baguslah kau. Nampak semayang pun tertib, nampak kemas. Lagi mengandung dalam hati. Baru tahu aku siapa. Dah lah tadi tak ikhlas. Dah beramal pun tak ikhlas juga. Nampak tak? Jadi bila kita sebut tentang ikhlas ni juga ada ikhlas yang tidak tetap. Ikhlas ni tak tetap sifatnya. Ikhlas ni bukan satu benda yang memang akan ada je dalam hati. Kita boleh kahwin dulu dengan tahap macam orang kahwin. Dia boleh tak suka dengan perempuan tu. Dia tak suka. Tapi pilihan keluarga. Tetapi bila dah kahwin, dia pupuk hati dia dengan keikhlasan dia kepada Allah tadi. Akhirnya sedikit demi sedikit dia kasih sayang, dia berkembang. Itulah yang berlaku pada generasi dulu-dulu. Alhamdulillah, kebahagiaan yang berpanjangan. Nampak tak? Tapi orang hari ni, saya tak suka kat dia. Hati saya tak ada perasaan dengan dia. Dan belum apa-apa lagi dah sebut macam tu. Tanya balik, kau kahwin kerana apa? Kalau kita teliti, makna keikhlasan bukanlah sesuatu yang tetap ataupun kekal dalam hati. Dia boleh berubah, sifat dia dinamik, fleksibel. Dia boleh ikut apa yang ada dalam hati kita. Itu yang Nabi sebut, kalau baik sekali lagi, maka baik seluruh tubuh. Kita kena pupuk hati kita.